Ramai nak pakai kereta keluarga yang besar, yang luas. Kereta Izora ada 3 kelebihan benda tu. So nak tahu dah apa yang ada dalam kelebihan kereta Izora ni? Jom survey dalam video ni. Sebelum tu, follow saya dulu guys. Jangan lupa repost video saya, share dekat kawan-kawan yang tengah nak mencari kereta Izora. Sebab saya ada 3 biji Izora sekarang ni. Yang nak manual pun ada, nak tak ada turbo pun ada, nak yang ada turbo pun ada. So, mari. Yang pertama, luas. Dia memang besar. Sejujurnya, dia boleh naik sampai 8 orang. Tapi tengok pada badan saiz jugalah. Okay? Kalau kau tengok, dia punya second row dia pun agak panjang. Boleh duduk sampai 3 orang. Dan third row dia pun boleh duduk sehingga 3 orang. Dan kelebihan dia pula, third row dia pun boleh adjust kalau kau nak seat dia tinggi sikit ataupun condong sikit. Yang kedua, aircon blower dia. Setiap row ada aircon blower masing-masing. Okay? So, tak banyak kereta ekonomi MPV yang ada aircon blower sampai ke belakang. Yang ketiga, spare part dia murah. So, kau nak cari barang spare part dia dekat mana-mana pun boleh dapat dengan harga yang murah. Yang paling penting, korang kena tahu mana bengkel yang sesuai untuk buat kereta-kereta korang. Tapi ada juga yang cakap Izora ni minyak kuat, gearbox banyak masalah. Sebenarnya bagi saya itu praktikal. Okay? Gearbox kalau kau tak pandai jaga, kau tak pandai jaga servis dia, kau tak tukar filter dia, itu salah korang, bukan salah kereta. Okay? Lepas tu minyak bergantung kepada cara penggunaan korang. Kalau kau pakai pun tekan macam setan, minyak kereta apa pun parah kan. So kereta bergantung kepada cara korang jaga juga, cara korang handle kereta. Okay? So kalau kau rasa video ni bermanfaat, share dekat kawan-kawan dan kongsikan pengalaman korang pakai Izora. Bye bye guys. Assalamualaikum.